yang terakhirnya adalah memastikan hutang negara ni berkurang. Kita tengok hutang kurang tu, ni best. Sebab apa? Baru ni dia kata sedara hutang kurang. Dulu 100 bilion. Tahun 2023 93.6 bilion. Dan tahun 2024 70 bilion. Ini adalah usaha saya mengurangkan hutang. Ibarat dia macam mana Ustaz? Ibarat macam inilah Abah. Abah ni pergi berhutang dekat bank rakyat. Bini tanya, ni siapa abang pergi buat hutang? Okay, tak apa. Next year abang akan kurangkan hutang. Lepas tu next year Abah pun pergi penjam 25,000. Sebelum tu dia penjam 40,000. So bini dia pun abang ada. Ni abang siapa hutang lagi 25,000? Okey lah tu abang dah kurangkan hutang. Hutang. Tahun ketiga berjanji dengan bini, insya-Allah saya akan Kurangkan lagi. akan kurangkan hutang kan. Next year kan. Bukan kurangkan hutang, tu kurangkan berhutang. Perdana Menteri kita cakap ni jangan gelak. Betul. Jangan gelak. Cakap dia. Lepas tu tahun ketiga, abah pergi hutang 10,000. Balik bini tanya, abang siapa hutang lagi dah? Abang dah kurangkan setiap tahun hutang. Tapi hutang yang dua ada berapa? Tahun pertama 40, campak tahun kedua tadi berapa? 25, 25, campak tahun ketiga 10. 75. 75,000. Tu bukan kurang hutang. Tu tambah hutang tetapi setiap tahun kurang berhutang. Nah, itu ini sebenarnya apa nak okey. Tak, baru ni ada Okey. ada apa ni, Fahmi Fazil dia keluarkan satu kenyataan kan. Emoji gelak merupakan satu kesalahan ke apa? Emoji gelak kan, bila dia buat emoji gelak kan, merupakan satu kesalahan lah. Sebab tu abang nak beritahu kat Syafiq, tolong gelak tu kontrol sikit, takut dia dikira jenayah. Okey, sambung Bi. Tak, kita kat sini kita gelak. Tapi kerajaan bila sebut Fahmi Fazil tadi, Jabatan Penerangan bawa keluar satu poster khas. Disebarkan dalam media sosial dan berita. Kerajaan berjaya mengurangkan hutang. Dan mereka ni seronok. Oh, hebatnya Perdana Menteri. Jadi bila kita tengok hutang negara 1.3 trilion. Jadi macam mana? Kita dengar pun kita gelak. Macam mana seorang Perdana Menteri nak memimpin negara? Ustaz boleh gelak bukan ni?